Oh, okey. Nak cek kesihatan boleh. Ada kesihatan. Ada berat, tinggi, lepas tu Ini. tapi kena ambil yang ni, daftaran tu. Ada buku program. Alright. Kalau abang nak ambil goodie bag tu. Cabutan betul abang boleh. Hop. Kenapa sampai dekat kan? Kepada semua hadirin rest, carnival rest, rehat dan santai pada hari ini. Dan hari ini kita akan mempersembahkan beberapa demonstrasi bagaimana kaedah-kaedah untuk berhadapan dengan musuh, terutamanya untuk wanita. Untuk hari ini kita akan berikan kaedah-kaedah yang mudah dan praktikal untuk berhadapan dengan penjenayah, perogol, pencabul dan musuh-musuh yang tidak diundang menggunakan peralatan-peralatan yang biasa kita guna. Apa dia? Antaranya payung. Ini hujan kita dah payung. Lagi jam kita jam kita boleh ke? Selipar. Ada apa lagi? Kunci, Tali pistik, tali pinggang dan kain dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan. Boleh kan? Okey, situasi yang pertama di sini adalah di sebelah kanan saya adalah penjenayah, perogol dan pencabul. Ya, simulasi yang bukan sebenar. betul. Sebelah kanan saya adalah mangsa yang kecil sikit, mangsa kita tengok bagaimana mangsa yang disangkakan kecil dan tidak bertenaga ni boleh menumbangkan musuh yang besar dengan kaedah yang kita akan tunjuk sebentar lagi. Kalau boleh nak apa sikit pun boleh, supaya nampak dan sama-sama kita boleh ambil manfaat. Okey, jadi apabila berlaku begini, penjenayah akan cuba meraba dan menyentuh mangsa, dan kita tengok bagaimana kaedah yang digunakan mangsa ini untuk mengelakkan daripada diraba, dicabul dengan dan memberi isyarat melawan, memberi isyarat tidak setuju. Sila. Okey, abang kembali. Jadi kita lihat bagaimana dia cuba menyentuh. Okey, dia cuba menyentuh. Jadi yang penting dalam keadaan begini, mangsa perlu menjaga kawasan rumah masing-masing. Rumah ni maksudnya tubuh badan kita daripada kanan dan juga kiri. Jadi lihat kiri. Okey, space. Okey, kembali. Simple betul. Tapi dia boleh menunjukkan isyarat tidak bersetuju. Jadi kalau kata penjenayah ni jenis bukan keren, dia akan berlalu pergi. Kemungkinan Tetapi jika berlaku kekasaran, dan dia cuba laku kekasaran seperti ini. Okey, dalam keadaan begini, cuba lepaskan. Kita buat sekuat mungkin. Okey, dengan kekuatan tangan musuh tadi, penjenayah tadi, badan yang kecil, tenaga yang sikit tak akan mampu untuk melepaskan. Cuba tarik sekuat hati. Memang tak boleh, confirm. Tapi dengan kaedah yang mudah, anda boleh melepaskan diri. Bagaimana? Silakan, tunjuk. Nampak mudah? Okey, lagi, perlahan-lahan.
Okey, perlahan-lahan. Okey, lepaskan tadi. Okey, nampak? Kaedahnya adalah membuat bentuk bulatan, membuat bentuk bulatan begini. Okey lagi. Okey, nampak? Terus lari. Nampak? Kaedah yang kedua adalah kaedah yes, begini Yes, ingat ke kepala. Okey, silakan. Kaedah yang kedua adalah kaedah yes, iaitu memegang dengan kuat. Dan mangsa nak melepaskan diri adalah mengangkat tangan tinggi dan hentak ke bawah. Okey, jangan lupa sebut yes. Supaya musuh kita kenapa ni yes. Okey, dapat. Okey, cuba lepas ni. Okey. Okey, tiba-tiba penyerang menjadi semakin agresif, menarik kedua-dua belah tangan. Bagaimana keadaan ini untuk dilepaskan? Buat yes tak boleh, buat bentuk bulatan tak boleh. Jadi perlukan keadaan yang seterusnya. Okey, sekali lagi perlahan-lahan. Perlukan sokongan daripada tangan sebelah kiri yang membuat bentuk bulatan. Lagi sekali. Perlahan-lahan. Hentak ke bawah. Okey. Dapat? Dia nampak simple dalam keadaan panik. Jangan lupa ini adalah kaedah yang simple tapi sangat praktikal untuk dalam situasi ini. Okey, situasi yang terusnya. Okey, dalam keadaan ini dia semakin agresif. Dia cuba untuk melemahkan mangsa. Okey, kita lihat mangsa sedang bergelut. Ini bukan main-main, ini real kuat tangan dia. Jadi kita tengok apa yang mangsa cuba buat adalah memastikan supaya dia tidak jatuh. Dalam keadaan panik, jangan kita jatuh. Lagi. Okey, kita lihat bagaimana dia cuba mengangkatkan tapak. Dalam ilmu silat, tapak silat Melayu, mana-mana silat Melayu pun tapak adalah perkara yang paling penting dalam apa jua keadaan. Dan bagaimana dia mengangkatkan tapak supaya tidak jatuh. Okey. Tapi masih tidak boleh mengalahkan lawan. Sebab badan dia kecil, tangan dia kuat. Tangan musuh kuat. Jadi macam mana kita nak melepaskan diri adalah keadaan pertama. Okey. Ini bukan berlakon real. Betul. Ini tangan kuat. Apa yang dia buat adalah ini kaedah yang simple sekali lagi. Okey. Yang pertama dia akan menyerang di bahagian yang lemah. Bahagian lemah pada musuh kita adalah bahagian leher, di bahagian hidung, mata dan bahagian kepala. Jadi apa yang dia buat adalah menyerang di bahagian leher. Kalau kata lebih dahsyat, boleh juga menumbuk kekuat hati di bahagian halkom musuh. Sekali lagi, tumbuk di sini, ataupun di hidung dan menolak. Okey, okey. Dan otomatik akan melepaskan diri. Kalau dia masih kuat, tumbuk ke bawah, dia gelap saja. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu mematahkan, kita perlu melemahkan keluar daripada kekuatan tangan dia. Kaedahnya adalah seperti berikut. Lihat. Nampak Sekali lagi, perlahan-lahan. Kaedahnya adalah tangan kuat. Memang tangan kuat. Apa yang tak percaya boleh saya pegang. Tapi dengan kaedah simple macam ni, anda boleh melepaskan diri dengan mudah. Okey, jadi perlahan-lahan angkat tangan kedua-dua belah. Pilih salah satu tangan dan hentam di bahagian pelipat tangannya menggunakan kekuatan baul. Tekan. Dan bagi sekali. Surprise sekali. Bagi surprise sekali. Okey, sekali. Tengok. Okey. Hentak lipat, tekan bagi tangan dan bagi surprise sekali dan larikan juga. Dapat? Okey. Jadi kalau dapat tepuk tangan. Dan saya tahu semua dah faham. Okey, situasi yang sebenarnya adalah berlakunya dua orang yang menyerang saya serentak. Dan dia kita dikunci daripada belakang. Apa kita nak buat? Dan situasi ini bukan situasi main-main. Kami dah tengok YouTube bagaimana rakaman-rakaman CCTV yang berlaku dan kami akan tunjuk sebentar lagi bagaimana kaedah untuk melepaskan diri daripada situasi tersebut. Silakan. Okey, sekejap Okey, berhenti. Ini adalah mangsa sekali lagi. Dan kedua ni adalah penjedaya sama ada nak merompak, merogoh, mencabut dan sebagainya. Ini benar-benar serius Jadi kita tengok dalam keadaan ni mangsa telah dikunci daripada belakang. Okey, cepat mungkin. Kita nampak dia memang tak boleh keluar. Dan apa dia buat adalah mengekalkan kedudukan tapak dia supaya tidak jatuh. Jangan sekali-kali jatuh Okey. Dalam keadaan ni musuh di depan cuba untuk membuat sesuatu kepada mangsa dan kita lihat bagaimana dalam keadaan ni mangsa yang kecil ni dapat melepaskan diri. Mulai. Okey, perlahan-lahan sikit lagi. Okey, nampak?
Nampak apa dia cuba buat? Tak nampak kan? Yang nampak yang penting dia dah lepas, betul? Jadi dalam elemen ni, dalam keadaan seperti ini, apabila berlakunya serangan-serangan tidak terduga begini, kita perlu memberi reaksi balas yang tangkas, tepat dan padat. Okey, pelangan. Jadi bila dalam keadaan kunci begini, apa yang mangsa cuba buat adalah mengengkangkan tapak yang pertama. Lalu dia akan mengecutkan badan dan memberatkan badan ke bawah. Nampak Walaupun dia genggaman sangat kuat, tapi disebabkan walaupun kecil, badan dia tetap berat. Ditekan ke bawah. Dan apa dia buat adalah menghentak kepala kepada muka musuh. Nampak Dan seterusnya, tangannya menampar bahagian alat sulit musuh, menyebabkan dia tumbang. Kalau kata genggaman dia masih kuat, apabila dua kaedah tadi dibuat, lagi hentak kepala, satu, hentak alat sulit, dua, masih kuat lagi, apa yang buat adalah kita masukkan kaki ke belakang, hentak pelipatnya automatik akan jatuh. Dan seterusnya, serangan daripada depan, pelan, okey, keluar daripada daerah serangan musuh, nampak Daerah serangan musuh adalah di sini. Dan apa yang dipegang adalah, nampak? Apa yang dipegang adalah apa? Kunci rumah. Kunci kereta Proton, Proton. Kunci kereta Proton, Apa dia buat adalah menyucuk ataupun menyerang bahagian leher musuh dan melarikan diri. Akan menyebabkan musuh terus tumbang. Dapat? Dapat semua? Okey, kita pergi pada situasi yang seterusnya. Saya sebenarnya kita menggunakan payung sebagai senjata kita. Okey, payung. Okey, payung. Okey, di sini. Okey, di suatu hari kita jalan di Taman Tasik Shah Alam, membawa payung. Dan tiba-tiba datangnya dua orang penjenayah tidak diundang dan cuba merompak mangsa. Dan kita tak bagaimana menggunakan payung dapat mematahkan ataupun memberi serangan balas. Okey, naik balik. Kita nampak bahagian apa yang dibuat. Okey, yang pertama, mangsa menggunakan payung untuk menyerang bahagian alat sulit musuh. Yang kedua, menghentak bahagian, sebenarnya daerah yang perlu dipukul adalah daerah kepala, telinga dan juga leher. Ni untuk demo kita tunjuk bahagian belakang Tapi sebenarnya kita menghentak bahagian kepala musuh. Dan kita biarkan itu. Dan musuh yang seterusnya adalah, apa yang dibuat adalah sebenarnya menyerang bahagian leher musuh. Kalau tengok payung ni, ujung dia memang tajam di bahagian leher musuh ataupun bahagian mata musuh. Kemudian apa dia buat adalah menghentak bahagian lutut dan menolak jatuh. Seterusnya menghabiskan musuh ke alam barzah. Okey, dapat? Okey, bagaimana pula kalau ramai-ramai datang? Kita guna payung je. Okey, situasi ramai. Okey, masuk. Okey, ni situasi ramai. Cuba menyerang seorang Okey, dapat? Ini bukannya semua orang boleh buat. Saya yakin semua orang boleh buat. Betul? Kalau saya panggil ni berani ya, Pak? Berani tak, Pak? Simple je. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba boleh dah. Memang simple. Siapa ada payung? Mana ada payung? Tak ada payung. Kalau yang ada payung boleh guna sekali. Masuk balik perlahan-lahan Kita tengok macam mana situasi apabila berlakunya ramai orang menyerang secara serentak. Yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi tapak 4. Kejap. Yang kita tunjukkan demo sebentar tadi, yang mula-mula sekali tapak 4 Tapak 4 adalah kita berhadapan dengan musuh yang lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang. Jadi kita lihat bagaimana mangsa, okey, bila penyerang pertama cuba untuk menyerang. Okey, mangsa mengusir. Buat okey, kaedah mengusir supaya penyerang berundur. Kemudian apabila berlakunya serangan yang seterusnya, dengan pantas memukul dan menghentak di bahagian leher. Kalau kata macam dalam keadaan ni, mungkin mangsa ada sedikit masalah praktis, dia jaya menahan. Dengan pantas kita menikam di bahagian ulu hati, di bahagian alat sulit musuh ataupun di bahagian mata dan leher. Okey? Tak habiskan.
Dan sebenarnya serangan yang seterusnya adalah seperti tadi juga, kita menghabiskan di daerah-daerah yang sensitif, daerah mata, leher, di bahagian ulu hati dan juga di bahagian bawah. Okey. Dan seterusnya, penyerang tadi menyerang dari belakang dan apa yang cuba buat? Okey, apa dia buat adalah menghentak. Menghentak lutut mangsa, lutut penyerang tadi. Sekali. Lagi. Okey. Dapat apabila dia cuba menghayun, ini dalam jarak yang dekat, dia cuba menghayun. Yang pertama adalah kita jangan lari ke belakang. Bila kita lari ke belakang, kita memberi ruang untuk daerah serangan parang tadi. Apa yang kita buat adalah masuk ke dalam, menghampiri musuh dan menahan daripada serangan, menahan tangan musuh. Jangan pegang parang dia, memang cedera. Kita perlu pegang daerah tangan musuh dan memberikan elemen surprise kepada musuh, iaitu sama ada menyerang bahagian halkum leher ataupun serang bahagian bawah, bahagian sensitif lelaki, ataupun juga boleh menyerang bahagian mata. Boleh korek mata pun kalau sempat. Selepas menyerang bahagian muka, jangan tunggu lama. Bila menggunakan senjata, kita sebagai orang awam yang mungkin kurang ilmu martial art dan sebagainya, janganlah kita nak pandai-pandai nak lawan dia. Okay? Selepas membuat serangan tadi dengan pantas, terus menarikan diri. Okey, kita buat gerak pantas Okey. Dapat Ini adalah keadaan yang simple dan kita boleh gunakan secara praktikal. Okey, setakat ini itu saja kita punya demonstrasi Persatuan Seni Silat Hang Tuah Malaysia hingga hari ini. Dan sebenarnya untuk semua hadirin, kita perkara utama apabila berlaku dalam situasi yang agak panik, yang pertama kita mesti calm down, mesti relax. Relax bukan bermaksud kita membiarkan diri kita diserang, tak. Tapi kita dalam keadaan kita tahu apa yang sepatutnya dibuat. Dan yang paling penting, cuba kita fahamkan gerak-geri musuh, gerak-geri penyerang, gerak-geri penyedaya tersebut, senjata yang diguna pakai, dan jangan cuba-cuba untuk bergelut dan berlawan dengan dia banyak-banyak. Bila orang penyedaya ni, dia akan lebih desperate dan dia akan buat apa saja supaya dia selamat, supaya dia dapat apa yang dia nak. Jadi kita cuba elakkan daripada kita berlakunya pergulutan jika dia bersenjata, dan berikan elemen-elemen surprise menggunakan pen, kunci dan apa saja yang kita dapat capai, dan seterusnya larikan diri. Dan paling penting, kita perlu mengekalkan kestabilan badan kita, tapak kita, supaya kita dapat buat tindakan yang seterusnya. Okey, sekian itu saja. Silat. Terima kasih banyak kepada Persatuan Seni Silat Hang Tuah Malaysia.